Dalam video kali ni, saya nak share kat korang benda yang paling penting kepada seorang peternak ikan hiasan. What's up, buddy? Welcome back to Beta Hamal TikTok. Dah nak dekat seminggu Ikra tak munculkan diri dekat sini. Tapi kali ni Ikra bawa dekat hampa satu benda hidup yang ramai tak tahu tapi sangat penting untuk peternak ikan. Lepas daripada raya haji hari tu, Ikra ambil masa set untuk rehat bersama keluarga. Dan sekarang Ikra dah kembali bersedia. Kali ni Ikra nak fokus benda yang paling kecil tapi bagi kesan dampak yang besar, iaitu kutu air Moinata. Kalau korang baru nak start ternak anak ikan, kutu air adalah benda yang paling penting sekali. Sebab dia mudah dihasilkan dan selamat. Ikram sendiri dah guna kutu air ni sejak dari dulu. Dan Ikram nak hampa semua faham cara penjagaan dan pembiakan kutu air ni. Kalau hampa nak mula belajar pasal kutu air atau nak mula beli kutu air starter, hampa boleh stay dengan Ikram tau. Minggu ni Ikram akan mula share video edukasi khas tentang Moinata. Jangan lupa follow Beta Hamal untuk konten yang seterusnya.